Kadang-kadang dalam kehidupan kita ni kan, kita tak boleh nak happy je selalu, tak boleh juga. Kita tak boleh sedih je selalu, tak boleh juga. Kita kena balance dengan hidup kita. Kita tak boleh baik selalu, tak boleh juga. Kita kena balance. Saya cerita satu benda ni kat korang semua, okay? Alamak. Sekejap nak. Kadang sedih juga, tapi bila buka dompet lagi sedih sebab tinggal shilling je. Dia macam ni tau. Siapa nama awak tadi? Gadis Selatan. Kadang-kadang kan, kita ada duit banyak pun, tapi kita tak rasa bahagia pun. Kita tak rasa bahagia pun. Nanti sampai satu tahap kan, awak akan cakap, saya tak nak pun duit, saya tak nak pun kekayaan, saya tak nak pun, tapi saya nak kebahagiaan. Kita hidup manusia ni, sebagai seorang manusia, kita nak kebahagiaan. Kita nak tenang, kita nak relax dengan apa benda yang kita buat seharian kita. Kita tak naklah kita banyak masalah, kita stres, stres nak fikirkan keadaan, stres nak fikirkan orang, stres nak fikirkan kerja, stres nak fikirkan macam-macam. Jadi kalau awak, contohlah awak sekarang tengah susah lah kan. Okay, contoh tengah susah. Saya tanya awak, keadaan awak sekarang, orang sekeliling awak, dengan keluarga awak ke, kawan-kawan. Betul, saya tahu. Stres long. Kenapa awak stres? Stres sebab apa? Bos tahu? Tahu Kak Ila. Saya pun mengalami benda yang sama Kak Ila. Tapi kita chill, kita tenang, cari jalan, cari cara penyelesaiannya, cari jalan penyelesaiannya. Kalau kita merungut, kan? Merungut tu macam ibarat kita mengeluh lah macam tu lah. Aku Herawati, terima kasih. Terima kasih. Kalau kita mengeluh, kita merungut kan, tak selesai pun masalah tu. Takkan selesai pun masalah. So cara nak selesaikan masalah kita ialah kita cari solusi. Kita cari solusi. Macam mana nak cari solusi tu? Macam-macam cara ada. Kita boleh tanya ChatGPT, boleh tanya kawan-kawan kan, boleh Google, boleh research. Zaman sekarang tu kan, semua benda kita boleh buat sendiri. Semua kita boleh buat sendiri. Kita boleh cari jawapan dia sendiri. Semua dah ada. Cuma kita tak pandai nak bergerak, tak pandai nak explore. Ada apa pagi-pagi udah ada problem? Tak ada problem pun. Kan enak sembang-sembang pagi. Kak Bayatun, Kak Beri Atun, terima kasih. Jangan sebut nama akak. Semoga lipat rezeki selalu Kak Izzy, Kak Bayatun masih. Tausiah pagi, betul.